Sekarang kita berpindah kepada al-fawaid at-tarbawiyah wal ilmiyah, mencari faedah. Al-faidatul ula, Allah Ta'ala sebut alif lam ra tilka ayatul kitab walladzi unzila ilaika min rabbikal haqq. Quran ini benar. Demikianlah ayat-ayat itu. Siapa dia turun? Alladzi unzila, diturunkan kepadamu. Dari siapa? Min rabbik, daripada Allah, pencipta, pentadbir alam ini. Kata di ulama bahasa, fi isnadil inzal ilai, Allah Ta'ala diturunkan dengan sirah mabni lil maf'ul, maknanya diturunkan. Kemudian siapa turun? Mir rabbik, daripada Tuhanmu. Ini menunjukkan pada dilalatun ala fakhamatil munzal, menunjukkan bahawa Quran itu besar kedudukannya. Kenapa? Sebab dia datang daripada yang maha agung. Siapa dia? Allah Azza wa Jalla. Jadi wa tashriful munzal, dan mulia juga orang yang menerima Quran. Karena itulah kata di ahli fikir, semua yang berkait dengan Quran mulia. Tulis, semua yang berkait dengan Quran mulia. Al-Quran ini diturunkan pada bulan Ramadan. Ramadan jadi bulan yang paling mulia. Pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar lah malam yang paling mulia, 1000 bulan. Dibawa turun oleh malaikat Jibril alaihissalam. Jibril malaikat yang paling mulia, diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi lah yang paling mulia, makhluk yang paling mulia. Maka semua yang berkait dengan Quran mulia. Kalau kita nak jadi orang mulia, mari kita menjadi ahli Al-Quran. Jadi Allah Ta'ala gambar perkata hak, benar. Kalau siapa dia ragu kepada Quran, mugi masuk cari dia Quran, tentang mukjizat Quran, i'jazul Quran, tentang maklumat Al-Quran, semuanya betul lah. Tak ada siapa boleh cabar, tak ada siapa boleh challenge, tak ada siapa boleh lawan. Itu menunjukkan keagungan Al-Quran. Yang kedua Allah Ta'ala sebut tentang Quran, yufassilul ayati la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Allah Ta'ala nyatakan dalam ayat Quran ini macam-macam penjelasan. Mu nak tahu tentang apa awak nak tahu? Jadi kalau kamu nak tahu apa-apa, itu semua tu Allah Ta'ala sebut tentang kekuasaan Allah Azza wa Jalla, tentang menjelaskan yufassilul amra, menerangkan tanda-tanda kekuasaannya satu persatu. Jadi Allah Ta'ala turun Quran sebagai dalil dipanggil ayatun maqru'ah, dan diturun pula ayat manzurah, ayat-ayat yang dilihat. Jadi kita gabung dua, ayat yang kita baca, ayat yang kita nampak. Maka dalam ayat-ayat ini kasratul adillah, menunjukkan bahawa banyaknya dalil kekuasaan Allah Ta'ala, kemuliaan Allah Ta'ala, kehebatan Allah, untuk menjadi sebab kita semua yakin bahawa kita ni hamba Allah, wajib taat kepada Allah, dan kita akan kembali kepada Allah, dibangkit semula, keluar daripada kubur untuk menerima pembalasan. Sebab tu di akhir ayat Allah kata la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun, mudah-mudahan kamu semua yakin untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Dan kita yakin sebagai pegangan ahli sunnah, kita cakap bukan bertemu Allah, kita makhluk yang beriman, ahli syurga akan dapat tengok Allah Azza wa Jalla. Macam mana kita nak tengok? Jangan duk mikir dengan otak kita. Ni otak manusia pelik. Bila dia terlalu guna otak, jadi pelik. Dia kata kalau Allah Ta'ala boleh tengok, bermakna Allah Ta'ala tu ada benda. Jadi kalau kecek lagi tu jadi pening lah. Sebab itulah senangnya tafsir ulama salah ni, kita beriman dengan apa yang disebut oleh Allah, wujuhu yawma idzin nadhiratun ila rabbiha nadhirah. Orang yang bercahaya muka dia di akhirat esok ada syurga, boleh tengok Allah. Nabi pun sebut kita orang mukmin akan tengok Allah Ta'ala di akhirat. Alhamdulillah. Yang ketiga, kita pergi kepada wahwal ladzi maddal ard. Allah Ta'ala sebut tentang bumi, kemudian disebut di akhir ayat yughshil lailan nahar, malam akan melitupi siang
siang pula akan tuduh malam. Jadi dia gilir dua tu. Kenapa? Zikrul laili wan nahar ma'a ayatil alamis sufli. Tengok. Kalau nak kira siang dengan malam ni patutnya duduk di ayat yang kedua. Ayat yang kedua, ayat tentang rafa'as samawat. Tapi Allah Ta'ala sebut ayat malam dengan siang dalam ayat yang ketiga di bumi. Kenapa? Tengok, jawab. Ini menunjukkan ketelitian, kehalusan susunan Al-Quran. Li'annahuma min a'radil kurratil ardiyah. Ia memberi kesan malam dengan siang ni hok duk bawah matahari. Duk bawah matahari. Hok duk atas matahari tu cakrawala lain dia tak tahu pun saat malam dengan siang ni tak ada. Sebab kita bumi tak ada cahaya. Bila matahari suluh barulah dia jadi cerah. Dia duduk bertemu dua tu. Jadi kita mengatakan mana kita nampak di sini bahawa alam bawah ni akan menerima cahaya daripada atas. Tapi alam waktu atas pada matahari ni dia tak ada cerah siap di situ. Masya-Allah tabaraka. Ini panggil fa innal lail innama huwa zilluha. Malam tu iaitu bayangan daripada hak siang. Wa ma fawqa, apa yang di atas pada dia tu tak ada malam, tak ada cahaya, maka tak ada siang, tak ada malam dia. Jadi itulah. Dan siang dengan malam ini berkait dengan bumi. Sebab kita bila kita tanam pokok, dia tak boleh panas sentiasa, kering. Mari malam sejuk, turun embun dan macam-macam lagi. Lepas itulah dia kata malam dengan siang ni lahuma ta'alluqum bil ardi bis samarat, berkait dengan buah-buahan. Bila mari siang pula musim panas, buah masak. Kalau sejuk sama tak masak buah. Pelik. Maka itulah yang dikatakan malam dengan siang ni ada kaitan dia dengan di bumi. Dia tak kait dengan ahli atas cakrawala. Dia duduk bawah. Jadi itulah yang kita nak memikir pun tak kena, tak memikir tak kena. Allah suruh kita berfikir, maka berfikirlah kita. Barulah kita jumpa siapakah Tuan pemilik alam ini yang kita kena taat, kita kena yakin. Baiklah, kita berpindah kepada yang keempat. 3, 4 kita lihat. Yang keempat. Yang keempat Allah Ta'ala sebut wa min kulli samarati ja'ala fiha zawjayn itsnain. Setiap buah tu ada pasangan pokok. Hazil ayat ini menunjukkan bahawa setiap pokok, setiap buah tu ada dua jenis. Ada pokok jantan betina satu. Ada pokok pula jenis dia sama. Buah mangga ni sedap. Yang ni manis, yang ni masam. Betul tak? Tak ada mangga pedah. Kalau pedah kena bergaram, kena buat apa? Kena berlada. Lada pun macam jenis kok. Lah ni lada buruk ni, cili api dia panggil ni. Kena orang ni terakak telinga panah. Kalau lada besar tu, patung besar tu lah pedahnya tak. Dia panggil capsicum apa benda. Boleh ngak-ngak makan gitu ya. Allah Ta'ala buat maha kaya. Kita pergi carilah buah gapo pun mesti ada banyak jenis. Cuma timbul soalan, kenapa sebut dua je? Zawjain itsnain, sedangkan buah ni macam jenis. Kita kata buah tamar saja 200 jenis. Buah durian berapa puluh jenis. Kenapa Tuhan sebut dua? Ini menarik soalan. Wa in kana min ajnasis simar, sedangkan buah tu bukan dua jenis. Al jawab li annahu al aqal. Paling minima dua jenis, masam, manis. Apa lagi? Pedas tak pedas. Tawa masih tak ada buah kan? Maknanya hal lepas pada tu kira lah ambil. Yang mana paling minimanya dua. Hal 100, 200 tu awak punya pasal, mu cari lah. Allah suruh kita memikir sendiri. Allahul Musta'an. Allah Ta'ala lah ajar kepada kita semua tu. Wa fil ardi qita'un mutajawirat. Bumi tu dekat-dekat ya, tapi buah dia berbeza. Maka di akhir ayat tulis yang kelima, faedah yang kelima Allah tak di akhir ayat, inna fi zalika la ayatin liqaumin yaqilun.
Semua tu menjadi dalil kepada orang yang berakal. Jadi ayat ini nak tolak kepahaman karu puak-puak tabaiyin. Puak-puak hak mengatakan benda ni tabi'i je. Biasa. Buah. Berapa jenis? Maksud memikir, kita kata itu orang mandul akal, mandul pemikiran, mandul segala-galanya. Sebab apa? Sebab dia tak tahu apa, kecek saja, tak memikir, dia ni hayawan. Mungkin hayawan yang lebih cerdik daripada dia lagi. Hayawan takut pada Allah, tapi manusia tak kenal Tuhan. Celakalah manusia. Itu menunjukkan bahawa kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Baik, sebagai penutup, tulis. Berkata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala ketika dia tafsir ayat wa huwa alladhi maddal ard. Dia tafsir ayat ni lah, ayat kita baca ni, ayat 3 dengan ayat 4. Kalau nak baca pula panjang. Ayat 3 dengan ayat 4 ni ayat tentang bumi, buah-buahan dan air-air dia ni. Kata Hasan Basri, hadza mathalun darabahu Allah taala li qulubani adam. Allah Taala buat bandingan bumi dengan isi-isi dia ni seperti hati manusia. Kanatil ardu tinatan wahidah. Bumi ni satu je, tapi beza. Hak ni bumi ni masih, hak ni bumi tawar sesuai dengan pokok ni, macam-macam, berbeza-beza. Kemudian Allah Ta'ala turun daripada langit satu jenis air je, air hujan, tapi keluar buah, keluar pokok berbatang, keluar pokok menjalar, semua keluar daripada bumi yang tawar, bumi masih ada belakang. Kadzalikan nas, demikianlah hati manusia. Mari daripada seorang Tok Adam alaihissalam, hati manusia ni hati belaka. Tapi ada hati bila dengar ayat Quran, raqatil qulub, hati jadi cair, takut pada Allah, mengenali Allah. Ada hati kerah kekung, tak jadi apa, turun pun tak jadi. Samalah dengan bumi. Ada bumi keras, turun air tak lekat, malsak dia panggil bumi yang keras, turun air tak jadi apa. Jadi kita hati manusia ni begitu juga. Baca Quran, baca hadis, baca tazkirah, tak jadi apa, macam lembu kenyang. Ada orang sekali dengar Quran, Masya Allah, menggigit, takut pada Allah Ta'ala. Yang kafir beriman, yang beriman makin kuat iman. Itulah bandingan hati manusia. Kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Kata-kata ini dinukilkan oleh Ibn Jarir dalam tafsirnya rahimahullah ta'ala, jami'is sahaba, jami'i ulama ina wa tullabil ilmi minna. Allah Ta'ala bagi rahmat pada ulama dan juga para pencinta ilmu sekalian. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Ta'ala kuatkan iman kita, mantapkan kepahaman kita, menambahkan kecintaan kita kepada Al-Quran dan Sunnah, dan mengenalkan kita kepada Allah dengan Rasulnya yang sebenar.